Okay, ni 125Z. Nak keluar kain sub ni. Kain sub ni mesti ketat dekat kesin belah magnet. Kalau longgar, maknanya rumah bearing dah rosak. Ni nak buka dia, pakai jet magnet boleh. Jet magnet yang jenis macam ni. Buat. Jet magnet. Ni pakai skru enjin. Skru enjin dia cukup panjang untuk ni. Tak payah nak beli. Dia ada jual dia punya press magnet ni. Tapi kita dah ada jet magnet. Tak payah membazir nak beli lagi jet ni. Jet kain sub kan. Ikat skru ni sampai ketat. Dia dekat tapak kuil magnet. Nak cepat ke gun ni lah. Buat sikit-sikit ni. Buat dia keluar. So pakai jet magnet buka. Kain sub keluar. Bearing dah terbakar ni. 15 tahun owner cakap tak pernah bohong.